Okey, hari ni nak bawa korang tengok rumah yang kita siap bikin. Nah, nampak cantik. Kita sudah cat. Okey. So asal ni rumah dia Teluk juga. So I nak share sikit ni owner punya story lah. So rumah ni dia nak jual sebab yang dia bukan kata nak urgent pakai duit, bukan kata dia ada apa isu nak jual rumah ni. Sebab dia kata dia duduk Melaka sudah mau pencen. So dia nak plan rumah ni bagi anak tapi anak tak nak. Lepas tu dia kata nak jual, ambil ni duit ni. Okay, dia nak dekat ni kampung nak buat satu rumah. So sebab dia nak jual rumah ni lah. So ramai tuan rumah dia nak jual rumah bukan yang sebab dia mungkin ada yang isu-isu kewangan, mungkin yang sebab dia tak ada nak jaga rumah ni, mungkin ada nak pencen, nak tanah Pening sebab ada jauh, ada yang duduk Melaka, ada yang duduk KL, ada yang duduk Kelantan pun ada. So selalunya kita tepat macam ni. So rumah biar dia lama pun sayang juga. So bulan-bulan kena bayar, tahun-tahun kena bayar cukai-cukai. So ini pun kos juga. So jadi korang kalau ada kawan-kawan nak jual rumah, boleh share video ni. Kalau siapa yang bagi tahu, kita ada bagi hadiah pada you orang. Okey, terima kasih.